Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, jom kita lihat apa yang anda akan perolehi jika mendapatkan canvas, website programming, eh. So, sebaik saja anda mendapatkan canvas website programming, anda akan diberikan, satu membership lah, di mana anda kena enterkan email anda dan password akan diberikan melalui alamat email anda lah. So, anda enter saja, anda telah dapat kebahagiaan hadapan inilah. Selamat datang ke Canva Pro Package, eh. So, inilah kos kita berikan, anda kena access. Dan di sini terdapat banyak program-program yang kami berikan untuk anda lah. So, untuk gambar website Pro Package ini, kita berikan all out untuk platform bisnes anda, eh. So, mana-mana pun kita tahu anda ingin belajar tentang Canva, alright? So, di sini kita ada berikan 3, ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanya berkisar tentang memberikan anda tunjuk ajar bagaimana untuk anda mempelajari tentang Canva dan juga membuat sebuah website Canva. Okey, so yang pertama kita di sini, kita akan download Canva template lah. Okey. So, terdapat banyak e-book yang kami berikan di sini, eh. Okey, so dan untuk pengetahuan anda, untuk membership ini kami sentiasa update terkini, eh. So, yang baru ini kita nak update untuk masukkan Canva website terbaru lah. So, kita sentiasa update terbaru sebab Canva pada tahun 2025 ini sering membuat perubahan, eh. Terbaru ada Canva AI, Canva Code, so kita perlu sentiasa update. Okey. So, anda bertuah, kerana kita sentiasa kemas kini untuk anda. So, macam mana nak download template, ini adalah semua-semua yang kita berikan untuk anda punya PDF, untuk anda download, daftar Canva pun kami beri kat sini, kami berikan Canva template, lebih kurang 1,000 template. Kami berikan Canva website template lebih kurang 15 Canva website template. Kita berikan faceless video lebih kurang dalam 10,000 faceless video untuk anda, eh. Okey, selepas tu anda akan mula pergi ke pengenalan. Di sini anda dah download semua, kita akan ajarkan bagaimana untuk gunakan Canva, okey. Yang asas lah cara untuk anda dengan video semua kami berikan di sini. So, anda tak perlu risau kalau gaduh Canva free untuk gunakan background, macam mana kita beri anda untuk hilangkan background menggunakan satu software yang kami berikan nanti untuk anda, alright. Kemudian kita akan belajar tip and trick untuk Canva, di sini akses dia. Di mana terdapat lebih kurang 27 ke dan lebih 20 lah, lebih daripada 20 lah, bagaimana untuk menggunakan Canva punya aplikasi yang kita beri untuk sini, tips dan trik lah. Ini paling penting lah. Jika nak buat sebuah modul, anda nak buat sebuah image atau teks tulisan yang lebih cantik, kita akan beri. Di sini datang di sini dah. Canva trik, tips dan trik kami berikan di sini, eh. So, anda lebih memahami. So, dalam Canva yang di sini, cara guna Canva ni adalah asas dashboard dia semua kami tunjukkan, dan di sini tip and tricks adalah memahami lebih mendalam cara menggunakan Canva dengan teknik yang terbaru pada 2025 ini. Itu yang bagus, eh. So, kemudian anda dah faham guna Canva lah, anda dah daftar semua dan kemudian anda mula memahami untuk menggunakan, kami ajarkan main kursus kami, iaitu membuat sebuah Canva website. So, dalam hal ini kami memberikan 4 niche untuk Canva website. Okey. So, kenapa macam 4 ni? Kerana setiap ni berbeza-beza dia cara dia. Okey. Dan jika kita berikan lebih banyak niche di sini, artinya anda lebih memahami lah, oh ni cara begini, ini cara begini, lagi ni cara begini, eh. Sebagai contoh, untuk Canva website sales pages, ada satu slide saja, dia satu helaian panjang, betul? So, lebih mudah untuk buat. Kita belajar macam mana Canva benarkan helaian banyak 10 section setiap pages untuk yang free, bagaimana untuk gunakan semua ni, funnel untuk package Canva, kena buat semua, dan bagaimana untuk beli domain, kita terangkan dalam sini. Okey. Kemudian dalam untuk membuat kita tutorial, kita berikan bagaimana untuk anda membuat, orang kata sebuah website mengedar tutorial, lebih video semua, dalam video kami semua dah 30 minit lah yang lengkap, untuk anda fahamkan. Okey. So, di sini juga diberikan, termasuklah untuk hartanah atau tutorial baju, saya beri di sini untuk semua. Kenapa dia berbeza, tengok macam ni, buat quick payment TOB. Ah, Canva version kita dibuat untuk TOB. Tapi macam caranya, sebab tu semuanya berbeza-beza antara satu sama lain, itu kita berikan di sini. Okey. So, anda sudah mula memahami bagaimana untuk guna Canva dengan baik dan boleh buat sendiri, sebuah Canva website untuk anda. Tetapi jangan risau, kita juga berikan 15 Canva website untuk anda, dan setiap dalam kelas ini kita ada berikan template Canva yang kami gunakan untuk ajar anda. Anda boleh gunakan atau anda nak upgrade. Tapi sudah tentu anda akan upgrade lah kerana anda dah faham menggunakannya, betul? Okey. Kedua, anda akan belajar tentang gateway payment TOB.
Kita berikan penerangan yang jelas, apa tu payment, bagaimana untuk masuk buat link di TOB, kenapa TOB, abandon chat, itu dia ada chat dah. Ada, kita berikan tunjuk anda, ni tips yang kami beri untuk anda, okey. Alright, tak nak bocor kan, okey. Ketiga adalah Faber X Funnel lah, ini adalah dalam aktiviti, orang kata membuat bisnes online ni, kita kadang-kadang tak sempat buat iklan bayar, So, dalam Canva kita menggunakan, satu objektif panggil objektif trafik, dan juga kita menggunakan retargeting. So, artinya anda harus memahami menggunakan Ads Manager, bukan gunakan Boost untuk membuat iklan tersebut. Kita berikan penerangan cukup jelas. Banyak kita hantar, kita buat jika anda tak faham, saya tak tahu dah macam mana. Okey. So, kita dah terangkan dengan jelas, detail bagaimana untuk menggunakan Facebook Ads ini dengan baik untuk anda, supaya anda boleh menjual di dalam anda punya produk-produk Canva anda. Alright. Dan kemudian kita berikan anda jual template kami lah. So, dalam template ni kami berikan anda 2 ready mode untuk Canva website. Okey. So, yang pertama anda boleh jual template-template kami di sinilah. Kita download boleh. Kami jelaskan macam mana untuk updatekan. Cara nak ambil template kami mudah saja. Kita ada berikan satu link di sini. So, anda tak perlu gunakan Google Drive. Guna link yang kami berikan ini saja. Anda tap dalam TOB, dah boleh orang beli, terus klik dan beli saja. Senang sangat. So, itu pertama anda jual template Canva. Kedua, anda jual ke semua 15 Canva website yang kami berikan untuk anda. Anda boleh jual. So, anda semua kami dah sediakan ready made punya Canva website untuk anda. 2. Anda boleh jual template, anda boleh jual website, atau anda nak gabungkan, terpulang pada anda lah. So, anda boleh balik modal dengan menjual semula kita punya produk-produk. So, anda tidak rugi sebenarnya mendapatkan modul Canva Website Pro kami di sini. Dan juga kami berikan tambahan satu lagi, di mana kita berikan anda ChatGPT AI untuk copywriting. So, di sana kalau kami gunakan, ini klik untuk GPT, klik saja, dah boleh pakai lah. So, yang ini anda boleh juga menjual tetapi sebagai freelancer. Bukan untuk jual software ini. Kerana untuk penggunaan ni kena bayar. Kita guna ChatGPT Pro. Dia ada token dia lah. Sekali guna ke token, so boleh semua orang kamu jual lah. Jadi freelancer, nak RM5 kak untuk copywriting, kita benarkan tak gunakan benda ni. So, apa yang anda tunggu lagi? Dengan menggunakan Canva Website Pro ni, anda perolehi terlalu banyak orang kata benefit yang anda perolehi, dan saya rasa dengan harga RM99 ini adalah satu jumlah yang amat kecil dengan apa yang anda dapat. Anda yang tak faham tentang Canva dah boleh belajar tentang Canva. Anda nak faham tentang membuat website, kita memang khusus pada website. Di mana syarikat kami mempunyai pengalaman lebih 11 tahun, 13 tahun dalam bidang membina sebuah website, dan kita ingin kata menggunakan teknologi terbaru itu Canva lah, website yang boleh membuat e-commerce sebagainya. Kami melihat dia menarik dan kami memberikan tutorial untuk membuat Canva website. Dan juga kami memberikan bantuan untuk membuat Google Payment, Facebook Ads Funnel dan sebagainya lah. Ini tak kira jika anda gunakan WordPress ke, anda gunakan Blogspot ke, anda tetap perlu menggunakan dua-dua ni. Google Payment atau Facebook Ads Funnel, anda kena gunakan juga satu hari nanti. So, jika anda nak belajar dulu. Kemudian jika anda dah rasa dah confident, anda terus boleh belajar untuk buat Google Payment atau Facebook Ads Funnel. Mungkin sebelum ni anda tidak mahu menggunakan Google Payment sebab anda menggunakan WhatsApp kan sikit. Tapi in the future nak guna dah ada. Sebab kamu skill yang terbaru kan, anda tak perlu risau. Dia tidak, orang kata tidak gunakan data-data yang lama di sini. Okey. Dan pada saat datang kami juga akan menambahkan sedikit maklumat tentang Canva AI, juga Canva Code lah akan masuk ke dalam di sini. Untuk anda yang telah mendapatkan modul ini. So, tidak rugi untuk modul ini kerana kami kemas kini. Kami beritahu sekali lagi, kami sentiasa kemas kini modul ini, dan anda sentiasa dapat maklumat yang terbaru. Tak perlu risau untuk kami. Banyak kami kemas kini di sini. Kami berikan lagi untuk anda. Okey. So, saya harap anda berpuas hati, dan jika berminat, boleh klik di bawah ni untuk mendapatkan kami punya Canva Website Pro. Tapi Canva Website Pro ni bukan Pro lah. Dia masuk Pro di sini adalah kita memberikan tunjukan secara detail. Jika anda punya Canva Website free, boleh pakai jugalah. Tapi leceh lah, ada crown semua kan. Tak ada masalah di situ. Okey. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera.